Jadi alam semesta ni berkembang ke arah apa? Kan? Bila alam semesta yang ada tebing, ada apa dekat tebing ni tu, dekat luar tebing tu ada apa? Kita tak tahu kan? Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para penonton The Patriot Podcast. Jadi bersama dengan saya sekarang ni ialah yang tak asing lagi, yang kita kenal, influencer science, yang saya kira influencer science nombor 1 dekat Malaysia. Boleh saya panggil, aku panggil kau punya tu ni? Tak boleh lah. Aku bukan nombor 1. Siapa nombor 1? Tak tahulah siapa nombor 1 tapi tak berani lah. Ahmad Akmal. Okey, Dr. Zamir Muhyiddin, seorang saintis fizik yang juga telah menulis banyak buku-buku sains popular. Antaranya kat depan saya ni lah Angkasa Raya, buku beliau yang dapat anugerah terlaris untuk tahun 2023-2024 dalam kategori buku sains. Jadi pada hari ini topik kita senang je, sebab saya sebenarnya kumpulkan soalan-soalan yang saya baca dekat TikTok beliau, dekat Facebook beliau, yang saya rasa Dr. Zamir terlepas pandang untuk kita. Jadi hari ini kita kumpul satu demi satu soalan-soalan kepada Dr. Zamir untuk Dr. Zamir bedah. Okey. Pertama, sebelum apa-apa aku nak kau perkenalkan diri kau sikit lah. Mungkin ada audiens The Patriot tak kenal lagi siapa Dr. Zamir lah. Kau tak nak mengaku influencer science nombor 1 Malaysia kan? Okey. Okey, baik. Terima kasih kepada Helmi Effendi sebagai host, dan terima kasih kepada The Patriot Podcast sebab sudi jemput aku untuk cakap pasal topik-topik sains ni. Okay, pertama sekali, nama aku Zamir Muhyiddin dan aku ada ijazah sarjana muda dalam bidang fizik, kemudian ijazah sarjana master dalam bidang fizik. Secara spesifiknya adalah fizik bahan lah, yang mana masa aku buat master dulu, aku buat kajian dalam bidang fizik bahan. Okey. Kemudian aku ada ijazah kedoktoran dalam bidang fizik juga, tapi projek aku adalah berkaitan dengan fizik sinaran lah, lebih kepada radioterapi, fizik perubatan dan sebagainya. Jadi boleh nampaklah dekat sini, aku bila orang tanya aku buat apa ataupun bidang aku apa, aku akan cakap dua benda lah. Satu, fizik bahan, dan sinaran, radiation fizik. Ada dua lah bidang yang aku berkecimpung sekarang ni. Dan sekarang aku tengah sedang berkhidmat di Institut Penyelidikan Matematik Universiti Putra Malaysia. Walaupun institut itu merupakan institut penyelidikan matematik, tapi penyelidikan yang aku buat ni lebih kepada fizik lah. Okey, fizik dengan matematik sebenarnya tak boleh nak dipisahkan lah. Cuma fokus aku yang paling besar adalah fokus pada fizik. Dan penyelidik lain dalam aku punya institut tu memang mathematician lah, ahli matematik, yang mana mereka tu memang buat bidang matematik, statistik, matematik dan sebagainya. Cuma aku je lah, aku rasa memang fokus kepada fizik. Ada jugalah yang fokus pada fizik juga, penyelidik lain yang fokus pada fizik juga, tapi mereka lebih kuat kepada fizik teori. Sebab fizik teori ni dia memang main matematik juga, kuantum, nanofluid dan sebagainya. Jadi mereka ni fizik juga, tapi lebih kuat kepada matematik, ada matematik sikit dan sebagainya lah. Dan aku memang fokus kepada eksperimen, dan kita ada jugalah matematik tapi tak begitu kuat lah untuk main matematik. Jadi kita banyak buat eksperimen dan sebagainya. Jadi itulah sedikit latar belakang aku. Okey, aku tengok kau ada fizik, aku ulang balik fizik bahan waktu master, fizik sinaran waktu PhD, lepas tu kau ada sebut fizik kuantum. Oh, fizik ni dia ada macam-macam cabang Ya, fizik ni dia, kalau masa kita buat degree dulu, kita belajar semua cabang fizik. Fizik kuantum, fizik nuklear, fizik atom, thermodinamik, elektromagnetik, lepas tu fizik mechanics, macam-macam fizik, relativity, fizik moden dan sebagainya, solid state. Kita belajar semua cabang-cabang fizik semasa kita degree dululah. Lepas tu bila kita dah buat master, kita dah masuk dalam penyelidikan, memang kita kena fokus lah bidang apa yang kita nak ceburi. Jadi macam itulah. Jadi apa beza
fizik bahan. Mungkin kau boleh explain kat orang nak tahu apa beza waktu kau ambil master fizik bahan. Lepas tu apa tu fizik radiation, sinaran, dan juga mungkin yang paling popular antara cabang fizik ni bagi aku ialah fizik kuantum. Okey. Jadi ada beza tak tiga-tiga tu? Memang ada perbezaan yang sangat-sangat besar lah. Okey, semasa aku buat master dulu, aku kaji performance thermoelectric material. So thermoelectric material ni adalah bahan yang boleh tukarkan haba jadi tenaga elektrik. Okey, maksudnya kalau biasanya orang faham bila contohnya macam tenaga solar. Orang tahu kan? Orang tahu tenaga solar kita boleh tukarkan jadi tenaga elektrik. Okey, sebab tu orang pasang solar panel dan sebagainya, dan bila ada pancaran cahaya matahari dan pancaran itu ditukarkan oleh solar panel tu menjadi tenaga elektrik untuk kita gunakan. Thermoelectric material pula dia gunakan haba. Okey, dia gunakan haba dekat sekeliling dia dan tukarkan haba tu menjadi tenaga elektrik. Tu yang dipanggilkan thermoelectric material. Jadi aku punya kajian ada fokus adalah kaji benda tu untuk tingkatkan performance dia, macam mana nak buat dan sebagainya. Itu adalah bidang fizik bahan aku lah. Ada juga orang lain buat macam nanoteknologi kan, orang buat guna nano ni dia sebenarnya merujuk kepada, bila orang cakap pasal nanoteknologi tu biasanya dia gunakan bahan bersaiz nano. So nipis dia tu nipis nano lah. Jadi digunakan thin film contohnya untuk saiz nipis dan dikaji bahan tu misal kata. Jadi ada juga yang kaji piezoelektrik. Piezoelektrik ni adalah bahan yang dapat menjadi elektrik melalui pressure, tekanan lah. Bila dia bersentuh, bila dia ada pressure, dan pressure tu boleh menyebabkan adanya terhasilnya tenaga elektrik kan. Jadi adalah banyak jenis. Bila sebut fizik bahan ni dia macam tu. Dia kaji bahan-bahan untuk kegunaan kita. Biasanya melibatkan tenaga, bateri, kapasitor kan dan sebagainya. Yang famous lah itu yang superkonduktor. Yang apa? Yang kononnya saintis Korea jumpa apa benda tu? Superkonduktor lah. Superkonduktor. Itu pun fizik bahan. Oh, fizik bahan. Itu fizik bahan juga. Jadi macam saintis Korea tu dia kaji superkonduktor. So superkonduktor ni adalah bahan yang dia punya resisten kepada elektrik tu dia zero. Dia tak ada resisten lah. Bila tak ada resisten tu dia punya bila kita guna barang-barang elektrik dia tak hasilkan tak ada haba. Kan kita guna komputer panas dan sebagainya kan, sebab ada resisten elektrik. Jadi kalau kita guna superkonduktor dia takkan hasilkan haba sebab tak ada resisten. Itu pun dalam cabang fizik bahan juga, yang mana dia kaji superkonduktor. Itu fizik bahan. Okey. Radiation physics pula kita kaji pasal sinaran. Okey, sinaran ni contohnya macam lampu pun sinaran juga. Sinaran daripada ionizing radiation, contohnya macam X-ray, itu pun sinaran juga. Lepas tu sinaran gamma, itu pun sinaran juga. Lepas tu sinaran daripada pencawang kan, radio signal, itu pun sinaran juga. Infrared. Jadi bila kaji pasal sinaran dia banyak cabang. Ada orang dia kaji infrared, ada orang kaji microwave, ada orang kaji UV light kan, ada orang kaji X-ray dan sebagainya. Aku punya fokus adalah aku kaji fokus pada X-ray. Sebab X-ray ni digunakan dalam radioterapi. Okey, radioterapi ni adalah salah satu rawatan untuk merawat kanser. Okey, kanser ni boleh dirawat melalui pembedahan, misal kata orang bedah buang tumor, dia itulah dia dirawat lah. Ada guna kemo ni biasa dia macam gas lah. Lepas tu ada guna radioterapi. So radioterapi ni biasa dia guna X-ray, dia tembak X-ray. Lepas tu X-ray tu dia dapat lenyapkan tumor dalam badan. Itu aku punya fokus dekat X-ray tu. So itu bidang sinaran. So sinaran ni dia memang orang yang kaji bidang radiation, dia memang fokus dia pada radiation tu lah. Tak kisah radiation tu interaksi dia dengan manusia ke, interaksi dia dengan bahan ke. Misal kata kalau macam aku kaji juga interaction antara X-ray dengan polimer misal kata. So aku punya projek lah. Ada orang dia kaji nak tengok apa efek radio signal daripada pencawang, daripada telefon, daripada pencawang kepada manusia misal kata. Radiation juga misal kata. Jadi itu beza dia lah. Kuantum pula, kuantum ni dia memang sangat-sangat fundamental lah. Biasanya orang yang terlibat dalam kajian kuantum ni biasa dia lebih kepada orang yang kuat kepada matematik. Okey, aku ada rakan penyelidik daripada Institut Penyelidikan Matematik tu yang memang kajian ni memang kajian kuantum. Bila buat kajian kuantum memang dia fokus pada matematik lah, sebab kuantum ni memang banyak matematik.
Tapi ada juga aplikasi dia lah, macam kita punya smartphone pun ataupun kita punya komputer riba, dia memang ada aplikasi pada kuantum tu lah. Tapi biasa kalau orang kaji kuantum ni memang sangat kuat kepada matematik. Okey. So itulah perbezaan antara tiga-tiga tu. Aku secara orang awam macam aku lah kan. Bila kau sebut fizik kuantum, dia pasal matematik dan sebagainya. Betul ke sampai sekarang tidak ada saintis yang faham apa tu betul-betul fizik kuantum? Okey, ada satu kata-kata yang popular daripada Richard Feynman. So Richard Feynman ni dia salah seorang ahli fizik unggul lah, kata ahli fizik yang jago fizik yang sangat besar nama dia. Jadi dia kata tak ada orang boleh faham mekanik kuantum. Dia kata macam tu. Kemudian ada seorang profesor daripada Yale University, tak ingat nama profesor tu. Dalam kelas dia cakap pada student dia tahu. Dia cakap pada student dia, okey, lebih kurang lah dia kata, okey, subjek yang saya nak ajarkan kepada sini adalah subjek yang sangat susah untuk difahami secara intuitifnya. Okey, saya tak faham, Feynman pun tak faham, dan kamu pun mungkin bila saya dah ajar selama seminggu, kamu pun akan mencapai ketidakfahaman fizik kuantum ni. Jadi idea di kat situ, dia sebenarnya kita nak cakap, bukan kita nak cakap fizik kuantum tidak dapat dipahami oleh sesiapa. Bukan macam tu. Maksud di kat sini adalah fizik kuantum ni dia berkelakuan yang sangat ganjil sehingga kita susah nak make sense. Itu contohnya. Itu idea dia. Kenapa orang cakap fizik kuantum ni tak ada orang faham fizik kuantum. Idea dia kenapa orang cakap macam tu, sebab fenomena kuantum ni adalah fenomena yang tak make sense. Tapi dia betul berdasarkan matematik, berdasarkan projection, berdasarkan aplikasi yang kita dapat buat untuk hasilkan teknologi berdasarkan kuantum dan sebagainya. Benda tu boleh buat work, dan matematiknya betul dan projectionnya betul. Tapi kita tak tahu kenapa dia berkelakuan sebegitu. Contoh bagi contoh. Okey, contohnya ada satu eksperimen elektron. Okey, elektron sebiji, kita tahu lah elektron ni kita faham dia adalah macam sebiji bola lah kan, biji elektron. Dia ditembak dekat satu celahan, satu pintu lah misal kata, dia tembak satu pintu. Bila kita tembak elektron banyak kali, elektron ni akan meninggalkan bekas satu jalur. Faham tak? Bila kita tembak banyak kali, dia akan menimbulkan satu bekas. Dia macam tembak dakwat lah. Tembak dakwat pop, lepas tu meninggalkan satu jalur yang panjang. Betul tak? Okey, faham kat situ. Tapi eksperimen yang diorang buat ni, elektron tu dia tidak meninggalkan satu jalur. Okey? Dia meninggalkan jalur yang sangat banyak. Satu jalur, ada dalam 6-7 jalur. Satu jalur, lepas tu putih, satu jalur, putih, satu jalur, putih, satu jalur. Okey? Benda ni menunjukkan elektron tu dia seolah-olah dia jadi banyak pada satu je. Okey, kenapa jadi macam tu? Sebab saintis dia buat macam mana tahu? Bila kita tengok elektron tu ditembak di celahan tu, kita tengok, perhatikan, elektron tu dia bertindak sebagai single elektron. Maksudnya dia jadi satu jalur je lah. Tapi bila saintis tak tengok, kita tak tengok aktiviti kuantum, tak tengok aktiviti elektron tu, tengok tempat lain, tak tengok langsung, elektron tu dia berkelakuan seperti gelombang. Bila gelombang ni, you mean that elektron tu dia boleh jadi banyak dalam satu masa. So maknanya dia wujud dalam dua keadaan dalam satu masa. Dia wujud dalam banyak kedudukan dalam waktu yang serentak. Bila dia wujud dalam banyak kedudukan dalam waktu serentak, dia boleh menghasilkan jalur yang sangat banyak tu. Macam tu. Okey. So itu antara satu perkara yang tak make sense lah. Tak make sense. Dan benda tu lah kita tak dapat explain kenapa elektron berkelakuan seperti itu. Kenapa elektron ni dia berkelakuan seperti ini bila kita tak memerhatikan. Tapi bila kita perhatian, dia berkelakuan berbeza. Bila kita tak observe, kelakuan dia lain pula. Jadi tak ada kejadian manusia ataupun haiwan sekalipun yang boleh buat benda macam tu. Faham tak? Tak ada. Okey. Lagi satu eksperimen yang agak canggih juga. Apabila kita tembak dua elektron dalam dua celahan, dia akan hasilkan dua jalur. Itu kalau kita observe. Tapi kalau kita tak observe, dia akan hasilkan banyak jalur. Faham tak? Dia macam elektron tu banyak, lepas tu jadi banyak jalur. Dia faham manusia. Dia macam nak tipu manusia. Kalau manusia tengok dia kalau dia macam tu, kenapa dia macam tu?
Oh, itu yang Ya, saya tak faham. itu yang kita tak faham. Kita tak faham kenapa objek-objek kuantum ni dan fenomena kuantum tu berkelakuan sebegitu. Contoh macam kucing Schrodinger ke boleh Okey, kita? kucing Schrodinger ni pun satu benda yang agak aneh jugalah. Sebab pasal kucing Schrodinger ni, dia di analogi dia pernah dicakap oleh Erwin Schrodinger lah, seorang jago dalam fizik kuantum. Dia cakap apa? Betapa mengarutnya dunia kuantum ni, betapa peliknya dunia kuantum ni. Dia sangat pelik sampai dia buat analogi ni. Analogi dia macam mana tau? Kalau kita letakkan kucing dengan racun dalam satu kotak, lepas tu kita tutup. Kalau kucing kacau racun tu, dia akan matilah. Tapi kalau kucing tu tak kacau, dia tak mati. Tapi kita tahu ke kucing tu kacau ataupun tidak selagi kita tak buka kotak tu? Kita takkan tahu. Kita kena buka baru kita tahu. Okey? Tapi kita punya assumption, bila kita tutup, kita punya assumption kucing tu sama ada hidup ataupun mati. Okey? Sebelum kita buka kotak tu, kita anggap kucing ni dia sama ada hidup ataupun mati. Kan? Tapi dalam fizik kuantum, kita tak ada fahaman sebegitu. Kita punya idea is kucing tu dia mati dengan hidup dalam serentak. Faham tak? Benda tu tak intuitif tau. Kita tak ada, kita punya otak tak boleh fikir hidup dan mati dalam waktu serentak. Faham? Kita punya idea mesti hidup ataupun mati. Salah satu je, tak boleh serentak. Tapi dalam fizik kuantum dia, kita kena ada intuition yang macam tu. Kita kena ada fikiran yang macam tu. Sebab macam itulah yang berlaku kepada elektron apabila kita tak cerap. Bila kita tak cerap, dia berada dalam banyak state dalam satu masa. Bila kita cerap, kita tengok, baru dia ada satu state. Tapi kita tak cerap, dia berada dalam banyak state. Kita tak boleh kata, bila kita tak cerap, kita tak tengok, kita buka kotak, kita tak boleh cakap elektron tu dia mesti salah satu. Tak ada, tak boleh. Dia kena dua-dua. Banyak state. Itu dia. Patutlah orang cakap apa? Fizik kuantum ni tak ada orang faham. Patutlah Einstein tak suka kan kuantum punya dunia kuantum kan? Einstein dia tak suka sebab kuantum ni dia probabilistik. Dia tak deterministik. Patut dia cakap Tuhan tak bermain dadu. Sebab kuantum ni dia sangat fundamental tau. Sangat fundamental. Kita diperbuat pada atom, sekeliling kita dibuat pada atom. Jadi bila kita cakap atom tu ataupun kuantum tu probabilistik, benda tu bagi efek secara keseluruhan tentang kehidupan manusia tau. Jadi Einstein secara filosofikalnya dia tak suka idea tu sebab dia rasa macam takkanlah Tuhan macam ni. Faham tak? Dia kata macam Tuhan takkan bermain dadu. Dia kata macam tu. Sebab bila you buat kuantum ni sesuatu yang probabilistik, kita akan cakap kejadian tu adalah secara probabilistik. Dia tak deterministik. Jadi dia rasa masalah kuantum ni dia tak selesai. Dia macam ada satu layer lagi kat bawah yang boleh menjawab yang deterministik tentang kejadian ataupun fenomena-fenomena kuantum ni. Jadi macam itulah. Kita tak nak lama-lama kuantum tu, kita terus kembali kepada kan saudara Zami fizik sinaran kan, fizik radiation. Jadi kita nak cuba kaitkan dengan buku depan ni kan. Alalang kita promote sikit. Angkatan Raya boleh beli dekat beg kuning YouTube bawah ni. Kita cuba kaitkan dua bidang. Buku Angkatan Raya dia pasal entiti alam semesta, termasuklah lohong hitam. Bidang Dr. Zamri pula, bidang kau adalah tentang sains sinaran. Orang kata lohong hitam ni dia memancarkan sinaran. Betul atau tidak? Dia sebenarnya kita tak tahu. Oh, tak tahu. Kita tak tahu. Sebabnya idea lohong sinaran hitam, radiasi, maksud aku sinaran radiasi tu. kita tak tahu. Sebab idea dia macam ni tau. Currently memang lohong hitam ni, black hole, dia tidak memancarkan apa-apa sinaran. Okey, dia tak memancarkan apa, dia tak ada bagi apa pancaran lah. Sebab bila cahaya masuk dekat dalam black hole, dia tak akan keluar balik. Faham tak? Dia tak akan keluar balik. Jadi dia tak ada, dan black hole tu sendiri dia memang tak memancarkan sesuatu. Okey? Baik, itu yang pertama yang kita kena jelas. Tapi mana datangnya idea black hole ni dia mengeluarkan sinaran? Dia datang daripada Stephen Hawking. Stephen Hawking, dia cakap apa tau? Dia kata satu hari nanti black hole ni dia akan tersejat. Okey, dia akan tersejat macam air. Air tu bila dah evaporate, dia akan lama-lama dia meruap lah. Hilang, dia jadi gas kan. Black hole situasi dia lebih kurang macam tu. Bila dia dah hidup terlalu lama, bila dia dah tak ada lagi makanan untuk dimakan, okey, macam planet, bintang, dia tak ada lagi makanan dia akan mengecil. Dia akan mengecil. Bila dia mengecil tu, proses evaporation ni akan menghasilkan sinaran. Itu dia punya. Tapi masalah situasi sekarang ni, black hole ni dia punya usia dia terlalu panjang.
sangat-sangat lama. Even lebih tua, even kalau black hole terjadi 13.8 bilion tahun lalu pada awal kejadian alam semesta, black hole tu masih membesar lagi, dia tak mengecil. Okey. Jadi kita tak tahu sama ada black hole ni hasilkan sinaran ke ataupun hasilkan radiation, kita tak tahu. Tapi Hawking dia predict black hole ni satu hari nanti dia akan mengecil, lepas tu evaporation tu yang menghasilkan sinaran. So currently kita cakap okey kita tak tahu. Tapi Hawking kata dia berteori bahawa black hole tu akan hasilkan sinaran. Cuma saya nak clarify lah, black hole yang kita nampak, yang kita tangkap gambar tahun 2019 tak silap aku, yang mana kita dapat tangkap gambar pertama black hole, dan kita boleh nampak gambar black hole tu dia ada macam ada cahaya kat tepi dia tu kan, warna oranye kat tepi dia tu. Dan aku takut orang salah anggap yang oranye kat tepi dia tu adalah radiation daripada black hole, tapi sebenarnya bukan. Itu adalah radiation daripada bintang-bintang ataupun cosmic dust, habuk-habuk angkasa yang ditarik oleh black hole. So dia tarik black hole, lepas tu benda tu mengelilingi, dia pusing-pusing kat black hole lah. Dia bukan datang pada black hole tu sendiri. So itulah dia. Jadi bila black hole ni dia sedut berdirian. Dia sedut, contohnya kalau cahaya lalu dia sedut, kalau manusia lalu sedut. Dan aku percaya bahawa cahaya dan manusia ni, kita ni entiti ni maklumat. Okey. Jadi ke mana dia pergi sedut semua maklumat tu? Okey, ini soalan yang agak kritikal lah, sebabnya secara kita ada assumption bahawa maklumat ataupun apa saja objek dekat dunia ni dia tidak betul-betul musnah. Contohnya kalau kita bakar kertas, kertas tu tak betul-betul musnah lah, sebab bila kita bakar kertas, kertas tu jadi abu, dan abu tu kita dapat kutip balik untuk kita dapatkan balik maklumat tentang kertas tu, misal kata. Maksudnya dia ada footprint ataupun benda tu bertukar keadaan. Okey, contoh macam tenaga. Tenaga tu bila dia bertukar daripada satu keadaan menjadi satu keadaan, dia tidak betul-betul, tenaga tu tak betul-betul musnah lah, dia cuma berubah sahaja. Okey, cuma tenaga suria bila dia langgar solar panel tu akan tukarkan tenaga suria tu menjadi tenaga elektrik. Jadi tenaga suria tak betul-betul hilang, dia jadi tenaga lain, dari bentuk lain. Sama juga macam objek kat sekeliling kita, bila kita contoh ada haiwan mati, so haiwan tu tak betul-betul lenyap daripada dunia ni, tapi dia meninggalkan footprint, misal kata kan, dia bertukar jadi benda lain lah, jadi mineral ke, jadi tulang ke, whatever lah kan. Ataupun kalau macam pembangkai, misal kata haiwan lain makan bangkai tu, dan maklumat tentang bangkai tu adalah dalam diri haiwan tu dan sebagainya. Jadi dia tak betul-betul lost. Jadi isu dia adalah, kalau kejadian ni kita tengok kepada black hole, kalau black hole makan planet misal kata, adakah maklumat mengenai planet tu akan hilang? Kan? Jadi benda ni jadi isu lah, sebabnya kita dah ada assumption yang sangat-sangat besar, yang mana maklumat tu tak akan hilang. Tapi adakah bila ditelan black hole ni maklumat akan hilang? First, dia jadi isu sebabnya kita bila black hole ni telan objek-objek samawi, kita tak dapat nak kesan benda apa yang dia telan, sebab dia tak memancarkan maklumat. Faham tak? Kita bila tengok black hole, kita tak tahu apa benda kat dalam tu. Untuk kita tahu benda apa yang dia telan, benda apa yang dia makan, planet apa yang dia telan, bintang apa yang dia telan, kita tak tahu. Jadi kita assume, ada orang assume bila black hole dah makan benda tu semua, maklumat tu lost terus. Sebab kita tak dapat nak detect maklumat kat dalam black hole tu. Faham tak? Dia tak ada benda nak dipancarkan balik. So dia dah bercanggahan dengan idea maklumat ni tak hilang berkenaan black hole ni. Dia bercanggahan lah, sebab kita dah ada idea maklumat takkan hilang selama-lamanya. Tapi black hole ni dia menunjukkan kejadian maklumat tu boleh hilang, sebab bila dia telan something, kita dapat detect benda apa yang dia telan. So ada saintis tu lah, Hawking kata satu hari nanti bila black hole ni dia dah mula mengecil, dia akan melepaskan sinaran. Orang assume sinaran tu yang bagi maklumat kepada kita. Tapi kita tak tahulah. Kita tak tahu sebab black hole masih sedia membesar, dan kita tak ada tanda-tanda ataupun kita tak jumpa lagi black hole yang mengecil. Jadi kita start kat situ je lah. Jadi dia ada macam-macam assumption yang kata okey, maklumat ni tak, dia untuk counter bahawa maklumat tu tak hilang. Bila nak counter tentang maklumat tu tak hilang, mereka menghasilkan pelbagai jenis teori atau hipotesis untuk counter tentang maklumat tak hilang tu. Okey, tu saintis dia dah hampir ke semua ahli fizik dia bersepakat maklumat tak hilang. Tapi macam mana kita nak jawab tentang maklumat yang hilang dalam black hole tu? Mereka buat macam-macam teori lah, Hawking radiation, hologram dan sebagainya lah. So itu dia.
kita dah dekat pertengahan kita punya podcast. Ada nama-nama yang disebut nama saintis Stephen Hawking, yang disebut Albert Einstein, yang disebut Edward Schrödinger. Lepas tu nama-nama besar lah. Pada engkau lah kan, dalam senarai fizisis yang wujud, ahli-ahli fizik yang wujud, siapa pertama yang kau rasa paling berpengaruh, yang kedua yang kau idolakan? Mungkin sama atau tidak? Okey, aku rasa ahli fizik yang aku rasa aku sanjung dia lah, Michael Faraday. Sebab Michael Faraday ni dia orang yang dia tak ada pendidikan tinggi tau. Sebab keluarga dia miskin, jadi dia tak ada duit untuk belajar tinggi. Benda yang dia buat untuk tampung keluarga dia adalah dia kerja kat kedai buku. Dia kerja kat kedai buku, kemudian biasalah dia buku banyak, jadi dia ada masa terluang untuk membaca buku. Jadi antara buku yang dia baca yang menarik minat dia adalah buku yang berkaitan dengan electrochemistry. Okey, dia bacalah pasal electromagnetism, pasal masa tu idea tentang electromagnetism tu masih belum orang kata belum ada lagi, belum tergagas lagi. Tadi dia tahu sikit-sikit lah pasal volt, ampere, pasal elektrik sikit-sikit, pasal magnet sikit-sikit. Dia tahu pasal benda tu semua. Dia baca, lepas tu dia dengar syarahan dekat National Institution dekat UK sana. So daripada situ, dan kalau kita tanya ahli fizik sekarang, mereka mesti ada kepakaran dalam matematik. Tak adalah pakar, I mean you mahir dalam matematik. Michael Faraday ni trigonometri pun dia tak begitu mahir. Faham tak? Maksudnya dia tak ada ilmu matematik yang cukup mendalam. Tapi Michael Faraday, sumbangan dia sangat-sangat besar dalam bidang electromagnetism. Faraday's law, tak ingatlah nama-nama law, tapi banyak nama-nama dia dalam bidang electromagnetism tu diletakkan nama dia. Hubungan antara elektrik dengan magnet, hubungan antara macam mana sifat-sifat ataupun ciri-ciri elektrik, ciri-ciri magnet, dia banyak gagaskan. Dan electromagnetism, bidang yang kita duk kaji sekarang ni, memang ada asal usulnya datang daripada Michael Faraday tu. Jadi Michael Faraday ni dia seorang eksperimentalist lah orang kata. So dia banyak buat eksperimen dan sebagainya, dan dia datangkan satu idea, dia gagalkan satu idea tentang electromagnetism. Jadi aku memang sangat sanjung dah, sehingga kan siapa Einstein dekat bilik office dia gantung 3 gambar. Gambar Isaac Newton, gambar Thomas Young dengan gambar Michael Faraday. So 3 gambar dia gantung kat office dia nak menunjukkan dia sanjung dengan 3 orang ni. Okey. So itu pun orang yang aku sanjung lah, sebab Michael Faraday ni memang orang yang humble, dia punya background dia, dan dia dapat jadi orang yang sangat-sangat disegani. Dan dia pun pernah menjadi presiden Royal Society. Royal Society ni adalah badan learned society yang sangat berpengaruh lah. Dia dah diwujudkan tahun 1600 macam tu, dah pernah jadi presiden, dan dia tak ada background pendidikan yang tinggi pun. Tapi orang sanjung dia sebab knowledge dia yang sangat-sangat besar lah. Dia boleh dipanggil autodidact tak? Boleh lah dikatakan macam tu. Boleh dikatakan macam tu lah. Dan dia pun dan lagi satu antara aktiviti dia adalah dia selalu dia seorang science communicator lah. Dia memang selalu sampaikan idea-idea sains tu melalui eksperimen yang dia buat. Dia tunjuk lah macam biasa orang tunjuk eksperimen biasa-biasa kat situ, dia tunjuk kat orang kenapa benda terjadi dan sebagainya. Dan dia sangat canggih lah. Dan ada seorang ahli fizik, siapa nama dia? Ernest Rutherford. Ernest Rutherford ni dia bapa nuklear lah. Bapa fizik nuklear, dan dia jumpa neutron dan sebagainya. Memang orang yang berpendidikan tinggi dan sebagainya. Dia kata apa? Tak ada ahli fizik dekat atas dunia ni yang dapat memberikan sumbangan yang sangat besar selain daripada Michael Faraday. Nak bagi tahu sumbangan memang sangat-sangat besar. Itulah dia. Aku ada satu nama yang bagi aku ni secara peribadi aku kagum lah, iaitu Isaac Newton, sebab aku difahamkan bahawa fizik moden pada hari ini adalah hasil gagasan idea daripada dia. Betul? Aku berbeza pendapat, sebabnya fizik moden sekarang dia terdiri daripada fizik kuantum dengan relativity. Dan fizik kuantum dan relativity ni dia mula digagaskan lebih kurang 200 tahun selepas kematian Isaac Newton. Dan Isaac Newton ni memang ada sumbangan dia sangat besar, tapi nak kata sumbangan dia besar dalam fizik moden tu aku berbeza pendapat lah. Jadi dia fizik klasik ke macam mana? Ya, dalam fizik klasik memang dia orang yang
universalkan pengetahuan tu lah. Dia macam you buka pintu perpustakaan tu, you jumpa semua bidang fizik tu, dan dia yang buat benda tu lah. Boleh kata macam tu lah, sebab dia gabungkan berbagai bidang fizik jadi satu, orang kata jadi satu model yang boleh kita faham macam mana pergerakan ni boleh terjadi, macam mana planet ni bergerak, okey, macam mana kereta tu bergerak, projection, kenapa meriam tu kalau kita tembak ke mana dia akan landing. So dia dah kumpulkan satu knowledge ataupun satu model yang boleh explain secara mechanical hampir semua fenomena dekat sekeliling kita. Faham tak? Gravity, motion dan sebagainya, dia kumpulkan satu benda. Macam itulah. Dan lagi satu, Newton ni dia gagaskan juga idea tentang optik, cahaya dan sebagainya kan. Itu pun dia buat juga, gravity, motion, lepas tu calculus, mathematics kan. So calculus ni dia explain secara matematik tentang perubahan fenomena lah. Contohnya daripada satu pergerakan ni menjadi satu pergerakan lain, dia boleh terangkan melalui matematik, calculus. Jadi dia dah ada satu body of knowledge yang mana Newton ni dah integrate pelbagai pengetahuan kan, gravity, motion, matematik, semua dalam satu benda, dan satu benda tu dapat menjelaskan pelbagai fenomena kat sekeliling kita. Tapi secara klasik je lah, maksudnya dan benda tu walaupun dia asaskan fizik klasik, benda tu sangat berguna lah kepada manusia sebenarnya. Sebab aktiviti ataupun fenomena kat sekeliling kita ni semua benda-benda yang klasik je sebenarnya. Yang canggih-canggih tu cuma high energy physics. Macam kuantum tu memang high energy lah. Relativity tu benda-benda yang besar, sama objek-objek samawi, lepas tu benda-benda yang bergerak laju, dan benda tu kita tak experience pun. Jadi itu sumbangan dia pun memang besar jugalah. Okey, aku dimaklumkan yang dia buat semua tu tanpa alatan canggih kan, contohnya macam LHC kan, dia tanpa apa, waktu zaman dia pun teleskop belum ada lagi kan. Zaman dia dah ada. Tapi kita boleh cakap bahawa Newton capai semua tu tanpa alatan canggih pada hari ni. Jadi macam mana dia boleh buat dia capai? Dia sebenarnya okey, pertama sekali memang tak ada alatan canggih yang ada pada ketika itu untuk dia gagaskan ilmu-ilmu fizik. Tapi kita kena sedar satu benda lah. Dia ilmu fizik yang zaman sekarang ni dengan zaman dulu tu, dia memang zaman Newton tu memang tak sama. Okey, pertama sekali, banyak fizik-fizik moden yang kita duk kaji sekarang ni, dia melibatkan benda yang kita tak dapat akses sebagai orang awam. Okey, contoh kata kita nak kaji pasal relativity. Benda tu, contoh bukan relativity, kelajuan cahaya. Kita tak ada alat sebagai orang awam, kita tak ada alat untuk untuk menggerakkan proton ke elektron ke dengan kelajuan menghampiri kelajuan cahaya. Kita ada alat tu sebab benda tu memerlukan tenaga yang sangat tinggi. Jadi kita kena guna LHC lah, LHC ataupun synchrotron ke misal kata. Benda tu baru kita kena ada benda tu baru boleh study benda-benda yang fizik moden lah. Kuantum pun sama juga. Kuantum pun kita perlukan alat juga untuk study dia secara eksperimental lah. Okey, zaman Newton dia tak sentuh kajian-kajian yang berkaitan dengan fizik moden ni. Okey, jadi dia memang tak perlukan alat canggih ni untuk study fizik moden. Dia perlukan alat-alat yang ada kat sekeliling kita je. Contohnya macam prisma, cermin prisma, yang mana satu cahaya tu boleh menghasilkan banyak warna kan, berdasarkan prism punya cermin. Lepas tu teleskop dan sebagainya. Lepas tu ada, tak tahulah dia punya alat-alat pembaris apa benda semua, dan benda tu punya dah cukup untuk digunakan untuk kaji fenomena-fenomena dekat sekeliling dia. Dan sebab tu macam aku cakap tadi lah, Isaac Newton ni dia punya idea dan gagasan dalam fizik dia tu dia banyak sentuh benda yang kat sekeliling kita. Benda yang sebenarnya kita boleh access, tapi kita dapat explain pun benda tu. Dan dapat explain lah, contoh macam pergerakan, graviti bulan dan sebagainya. Lepas tu cahaya dan benda-benda tu semua benda-benda yang kita sendiri boleh access. Tapi Newton ni ada capability lah yang boleh menggagaskan, merumuskan bagaimana aktiviti-aktiviti kat sekeliling kita ni terjadi. Faham tak? Jadi macam tu lah, walaupun dia tak ada alat canggih tapi dia ada capability, dan benda yang dikaji tu memang benda yang seharian kat sekeliling kita. Macam tu. Okey, sebab Alan aku dah terlanjur sebut LHC, dan LHC ni ada satu topik yang aku kira sampai geng-geng konspirasi kata apa, dia boleh kawal cuaca lah dekat situ, dia nak buat
dia nak uji kehancuran dunia dan macam-macam lagi teori konspirasi ada. Apa sebenarnya LHC ni? Okay, LHC ni adalah Large Hadron Collider. So dia orang kata pemecut zarah lah. Jadi bila sebut collider kat situ, dia maksudnya dia memang melanggar zarah. Okay. So LHC ni dia dah masuk dalam topik high energy physics. Okay, sebab LHC ni dia boleh menghasilkan tenaga yang sangat tinggi. Dan bila menghasilkan tenaga yang sangat tinggi, dia dapatlah menggerakkan elektron ataupun proton tu dengan kelajuan menghampiri kelajuan cahaya. Okey. Jadi ada high energy dekat situ lah. Jadi LHC ni dia kaji macam-macam lah. Biasanya dia akan kaji fundamental punya idea macam apa nama tu? Macam dia nak study pasal elemental particle, quark, muon, elektron, benda-benda partikel, benda-benda kecil itulah. Itu dia punya tujuan je lah. Dan adakah LHC ni dia berkebolehan untuk mengawal cuaca? Confirm tidak boleh. Sebab LHC ni dia macam benda tu pusing-pusing. Kan kita gerakkan elektron. Dia macam dalam cerita The Flash yang bulat tu. Dia bulat tu. Dia pusing-pusing, pusing elektron apa semua. Kita nak tengok apa aktiviti ataupun reaction fundamental particle ni kan. Benda tu macam tu je. Dia tak tembak dekat atmosfera ataupun nak tembak dekat awan untuk membolehkan cuaca tu berubah dan sebagainya. Dia tak ada kemampuan benda tu pun. Dan lagi satu, adakah LHC ni berupaya untuk pergi ke dimension lain, misal kata kan, buka portal dan sebagainya. Itu pun tak boleh juga. Jadi kita kena jelas kat sini lah. Bila kita jumpa ataupun dengar orang cakap sesuatu alat tu berupaya membuat sesuatu, kita faham tak mekanisme dia macam mana? Orang kata hub kan, hub ni memang popular, kata hub ni boleh kawal cuaca. Okey, macam mana hub tu boleh kawal cuaca? Orang tak boleh jawab. Orang cuma cakap, dia gunakan frekuensi sekian-sekian untuk kawal cuaca. Tapi you tak tahu sekarang ni gelombang dia ada dua jenis, satu mechanical punya gelombang, satu elektromagnet punya gelombang. Elektromagnet punya gelombang ni kat sekeliling kita. Ni pun lampu ni elektromagnet. Kan? Jadi lampu ni dia punya tenaga dia lagi tinggi daripada radio frekuensi yang dipancarkan oleh hub. Kan, kalau kita kata hub tu boleh hasilkan, boleh mengubah cuaca sebab dia punya frekuensi dia tinggi, kita nyalakan lampu dekat awan je lah, tengok boleh ubah cuaca ke tak boleh ubah cuaca. Kan? Jadi kat sini bila orang dengar cerita-cerita macam ni, cuba kita faham macam mana mekanismenya kan. Bila orang tak boleh jawab, kemungkinan besar dia kelentong ke dan sebagainya kan. At least bila kita boleh jawab macam mana mekanisme tu terjadi, kita boleh selidik betul ke benda-benda macam ni kan. So itulah. Tapi kau cakap dia nak lagikan elektron kan. Elektron tu kecil, tapi aku tengok mesin dia punya bapak besar kan. Mahal pula tu. Kenapa? Dia sebab first kali nak melajukan elektron tu, dia memang memerlukan alat yang besar tu. Salah satunya sebab dia nak tampung tenaga yang tinggi. So bila nak tampung tenaga yang tinggi ni, dia punya cooling dia punya magnet dia dan sebagainya. Kemudian dia perlukan besar tu sebab bila dia besar, dia ada momentum yang besar lah kan. Dia pusing-pusing. Dia kalau kecil, dia tak cukup power untuk melajukan elektron tu. Bila dia besar, dia pusing, lepas tu magnet tu dia pasang dekat setiap ring tu, dekat sekeliling tu dia pasang. Bila dia bergerak, dia makin laju, dia senang nak laju. Faham tak? Bila kecil, dia tak cukup distance, tak cukup circumference untuk melajukan elektron tu. Bila besar, dia senang. Sebab tu ada projek, aku tak ingat tahun bila lah, ada orang cadangkan untuk buat LHC yang lebih besar supaya dia dapat lajukan lagi elektron tu. Lajukan elektron lagi, dia naikkan tenaga dia lagi lah. Jadi itu fungsi dia ada banyak lah. Fungsi dia banyak keperluan. Kenapa benda tu besar, kenapa benda tu canggih dan sebagainya. Untuk lajukan elektron, untuk tampung dia punya energi dia. Lepas tu, itu hari aku pergi, masa aku ada research attachment dekat Australia. Dekat Australia tu ada synchrotron. Konsep dia sama je. Dia pemecut zarah juga synchrotron tu. Cuma synchrotron tu, nak bagi tahu, synchrotron tu dia bukan satu projek sahaja orang guna. Faham tak? Satu alat tu dia bukan digunakan untuk satu projek saja, tapi satu alat tu dia boleh digunakan untuk banyak projek. Faham tak? Satu synchrotron tu yang besar tu dia boleh buat projek, boleh buat X-ray absorption, X-ray fluorescence, macam-macam boleh buat berdasarkan elektron yang dipancarkan tu, yang dipusingkan tu lah. Jadi banyak keperluan. Kalau macam LHC tu pun banyak projek boleh dibuat berdasarkan LHC tu, bukan satu projek sahaja. Macam tu lah. Okey. Kita dekat penghujung. Jadi soalan aku untuk bila penghujung ni, soalan yang aku rasa lebih bersifat peribadi lah.
kau sebagai seorang saintis fizik, kau mesti ada satu benda, persoalan yang kau rasa nak jawapan dia. Sebab macam aku, kalau dalam bidang sejarah pun, aku rasa macam ada soalan-soalan yang aku rasa aku nak tahu benda tu, tapi belum ada lagi jawapan dia. Jadi untuk kau ada tak soalan yang kau rasa kau ingin tahu tapi kau tak tahu, kau nak sebelum mati kau nak jawapan kepada persoalan tu, boleh terjawab? Aku rasa mungkin aku tak bercita-cita besar kot. Jadi kita boleh jawab benda ni dalam dua situasi lah. Sebab situasi yang pertama adalah ada satu soalan yang berkaitan dengan aku punya projek lah, yang mana projek yang penyelidikan yang aku buat sekarang ni, iaitu aku nak tengok kesan sinaran daripada pencawang ataupun sinaran daripada telefon, apa kesan dia kepada kita punya sistem biologi. Setakat ini kita tak ada law, kita tak ada law ataupun rumusan untuk menjelaskan kesan sinaran daripada pencawang tu kepada kita punya sistem biologi. Dia tak ada law macam Newton's law ke, macam Mendel punya inheritance punya genetik tu, dia ada dia punya law dia kan. Tapi kesan daripada sinaran signal radio frekuensi kepada kita punya tubuh tu tak ada law lagi. Jadi aku curious dengan benda tu dan projek aku berkaitan dengan benda tu. Tapi kalau berkenaan dengan secara keseluruhan tengok alam semesta dan sebagainya kan, benda yang aku curious sebenarnya adalah apa yang terjadi sebenarnya sebelum Big Bang, misal kata. Orang tahu Big Bang itu terjadi dan orang tahu itu adalah permulaan alam semesta. Tapi apa yang terjadi sebelum tu, tak ada siapa dapat jawab. Dan aku rasa dan aku assume mungkin kat situ Tuhan nak kickstart dia punya kejadian alam semesta kan. Dan bila dia kickstart tu, dia start alam semesta. Jadi kita tak tahu, dia macam masa dengan ruang tu dia tak ada makna sebelum Big Bang tu. Jadi aku macam curious lah, betul ke tak ada makna ke, whatever lah kan. Mungkin kita tak ada observational power untuk tahu apa yang terjadi sebelum Big Bang, misal kata. Lepas tu yang kedua, benda yang aku curious adalah alam semesta ni ada penghujung ke tak ada penghujung? Kau rasa ada penghujung ke tak ada? Dia kalau benda ada permulaan, mesti ada penghujung. Ni dah soalan falsafah lah kau ni. Habis apa yang ada dekat luar? Kalau kau cakap ada penghujung kan, apa yang ada dekat dia tebing alam semesta tu? Bila kau cakap alam semesta ni ada penghujung, dia mesti ada tebing yang membezakan antara ni alam semesta, ni ada benda yang bukan alam semesta. Yang bukan alam semesta ni apa benda? Syurga? Neraka? So, jadi kau nak cakap ni alam semesta kita, lepas tu dekat luar ni syurga dengan neraka, macam tu ke? Mungkin atas Allah je kan. Maksudnya Allah ada kedudukan ke? Okay. Kau ini sign bukan apa? Ini kena tak ada. Itu soalan yang aku curious. Sebab adakah alam semesta ni ada penghujung? Aku benda yang aku curious. Aku tak tahu. Sebab bila kita claim alam semesta ada penghujung kan, jadi alam semesta ni berkembang ke arah apa? Kan? Bila alam semesta yang ada tebing, ada apa dekat tebing ni tu? Dekat luar tebing tu ada apa? Kita tak tahu kan. So itu benda yang aku curious. Satu, apa yang terjadi sebelum Big Bang, adakah alam semesta yang ada penghujung? Dan ada orang buat teori lah bahawa alam semesta ni dia ada beberapa layer. Satu ni alam semesta kita, satu ni alam semesta lain, alam semesta lain, alam semesta lain. Dan dia berdiri atas apa? Ada orang kata dia duduk dalam satu dimension yang lebih besar. Ni multiverse kan? Lah, lebih kurang lah. So kalau Alang dah sebut ni, ada kaitan dengan multiverse tak? Dia ada kaitan dengan multiverse. Aku tak Kau tak menafikan multiverse? Macam mana aku nak cakap, benda tak ada bukti. Oh. Benda tak ada bukti. Tadi orang mengusulkan. Jadi multiverse ni adalah assumption saintis ke? Hipotesis? Aku boleh katakan hipotesis. The strong hipotesis lah. Nak kata teori tu belum cukup strong lah bagi aku. Sebab dia kita observe benda tu. Kan kita tak tahu benda tu wujud tak wujud. Kita cuma ada inference ataupun nak kata inference pun tak jugalah. Dan orang assume alam semesta ni dia satu layer rata, lepas tu ada lagi layer lain, alam semesta lain, layer lain, dan semua layer-layer ni duduk dalam satu dimensi yang lebih besar, misal kata. Itu nanti kita mungkin podcast lain kita special pasal dimensi lah kan. Tak masalah. Sebab rasa macam benda best tu nak kena bincang kan, di luar dimensi jin tu semua hantu ke apa kan. Okey. Sebab aku expect yang kau akan cakap mungkin kalau bagi bidang fizik ni persoalan kau, mungkin kau akan cakap bila kita nak bila Malaysia ada saintis fizik yang menang hadiah Nobel ke dan sebagainya kan. Aku ingatkan macam tu, tapi mungkin sebab kau tak
Macam kau rasa macam mana? Kita mampu menang tak? Aku rasa benda tu, aku tak berani cakap lah kita mampu tak menang, tapi untuk kita pergi ke arah itu, pertama, banyak benda kita kena ubah. Kan, kita banyak benda kita kena ubah untuk kita pergi ke arah negara yang boleh menang Nobel. Okey, misal kata kita punya kepentingan. Sebab kita sekarang ni, kau pergilah mana-mana pun, even dalam kau punya bisnes sekalipun, orang mesti nak tengok barang. Betul. Faham tak? Bila kau buat kerja, apa hasil output dia tu? Dia nak benda yang kita boleh pegang, betul boleh nampak. Sains ni macam tu juga. Sains ni, pihak-pihak yang berkepentingan, kan, stakeholder misal kata, mereka nak kita punya projek ni ada output yang dia orang boleh nampak. Tak kisah, mungkin paper, KPI, pattern ataupun prototype misal kata. Ni benda-benda yang diorang nak benda ni pula, nak benda tu cepat. Okey, tapi sains ni dia proses sangat panjang. 20 tahun, 30 tahun baru kita ada strong fundamental dan foundation yang sangat kuat. Tapi kita tak nak ke arah tu. Sebab orang-orang kat atas ni, mereka nak benda yang boleh nampak, boleh pegang dan sebagainya. Jadi kita kena ubahlah benda tu dulu. Kena ubah benda tu dulu, yang mana kita kena penting fundamental. Dan fundamental ni bukan kerja yang 3-5 tahun boleh siap, tak ada. Dia kerja yang sangat panjang dan kerja yang sangat lama. Bila kita invest benda tu banyak-banyak, barulah kita boleh jadi negara yang science superpower lah. Macam Israel, maaf kata Singapura. Yang paling dekat dengan kita Singapura lah. Contoh kata, mereka banyak orang kata banyak invest dalam R&D, dan mereka tahu R&D ni bukan benda yang sekejap, bukan benda yang kita boleh dapat dalam tempoh yang tu. Jadi kita tak nak ada business mindset lah. Kita tak nak business mindset ni, maksudnya kita buat research, kita nak dapat pulang yang cepat. Tak ada. R&D ni memang pulangan dia sangat-sangat lama. Macam diet aku lah, sangat lama lah. Hasil. Jadi itulah, kita kena ubah kita punya R&D punya ekosistem untuk membolehkan kita ada ekosistem yang boleh melahirkan pemenang hadiah Nobel. Bila sebut hadiah Nobel ni, aku teringat kan sekarang ni zaman AI, sana sini AI, kerajaan pun AI, swasta pun AI, sampai budak umur 6 tahun pun tahu apa tu AI. Tapi kenapa tiba-tiba out of nowhere kan, yang last ni kan, bila aku tengok pemenang hadiah Nobel Fizik, tiba-tiba orang pada bidang AI, apa kaitannya? Yelah, benda ni sebenarnya aku tak setuju juga. Aku rasa Yayasan Nobel ni dia bagi hadiah Nobel Fizik kepada AI tu macam nak menunggang trend. Faham tak? Sekarang ni dah ramai orang pakai, dah banyak saya pasal AI. Sekarang nak minta geran pun ada kena ada kaitan dengan AI. Geran daripada Musti ke KPT ke, mereka ni nak fokus pada LLM. LLM tu large language model lah. LLM ni model yang digunakan untuk hasilkan ChatGPT dan sebagainya. AI dan sebagainya lah. Kita bukan nak mengetepikan AI, tapi hype dekat AI ni aku rasa macam over sangat dah. Sampaikan hadiah Nobel pun kita bagi orang yang bidang ni memang bidang AI, kan. Pertama sekali aku tak nafikan memang ada fizik. Okey, memang ada fizik di sebalik untuk menghasilkan AI. Ada fizik dia. Tapi sumbangan pemenang hadiah Nobel ni, dia bukan sumbangan dalam bidang fizik. Sumbangan dalam AI. Faham tak? Jadi dia tak buat pembaharuan yang penting dalam bidang fizik secara fundamentalnya. Okey? Mereka ada sumbang yang sangat besar dalam AI tapi bukan fizik. Jadi aku tak setujulah, walaupun salah seorang pemenang, aku lupalah nama pemenang tu siapa, dia memang bidang fizik dan sebagainya, dia ada hasilkan model dan sebagainya, dan model tu bukan model yang ada kepentingan dalam bidang fizik tu, yang boleh bawa kemajuan dalam bidang fizik, tapi lebih kepada AI itu sendiri. Jadi itulah dia, aku rasa Yayasan Nobel ni dia bagi pemenang menang untuk topik AI tu, aku rasa sebab kita dah hype sangat AI, semua benda nak AI. Dia macam itulah. Okey, soalan terakhir aku nak kau convince audience dekat luar, bukan saja Angkasa Raya, buku-buku kau. Kenapa diorang kena beli buku kau? Okey, pertama sekali buku yang aku tulis ni adalah buku bukan Angkasa Raya je semua. Okey, aku ada tulis beberapa buku lah. Pertama sekali buku yang banyaknya berkaitan dengan fizik dan angkasa. Ada jugalah buku-buku sains yang lain macam The Human Complex, adalah berkenaan dengan psikologi sosial. Lepas tu ada Genesis 1 dengan angkasa raya adalah berkenaan angkasa dengan kuantum. Genesis 2 berkaitan dengan sejarah manusia. Kemudian apa lagi? Adalah buku tokoh iaitu The Physicist Odyssey.
Okay, aku nak fokus kepada buku-buku sains ni sebab aku rasalah aku mungkin antara penulis yang menulis buku sains ni dalam gaya yang popular. Ada siapa penulis lain? Bagi nama? Amar? Luqman? Tak adalah, aku tak beranilah nak cakap yang pertama, tapi aku rasa Kau yang terawal lah, antara yang terawal. Aku tak beranilah nak cakap aku yang pertama, tapi aku rasa macam aku buat benda seorang-seorang. Faham tak? Aku rasa macam buku dekat The Patriot pun, aku rasa buku sains aku paling banyak tulis. Betul. Dan penerbit lain aku rasa tak ada orang buat. Aku tak tahulah, mungkin aku tak aware. Aku rasa tak ada orang buat. Kiri kot? Ada ke kiri buat? Biblio. Biblio. Ada ke buku sains? Tak ada falsafahnya. So aku rasa menulis buku sains ni untuk masyarakat ni, aku rasa aku buat seorang-seorang. Jadi aku rasa kenapa orang kena beli buku aku ni sebab macam aku rasa aku je yang buat benda ni. Kan? Ada yalah, memang kita tu 2-3 tahun baru tiap buku kan. Jadi aku rasa aku ada merit kat situ lah. Yang mana buku-buku sains yang aku buat ni memang aku tulis untuk masyarakat, dan harap masyarakat kalau nak faham topik-topik berat, topik-topik popular ni maksudnya topik-topik yang biasa orang sembang dan sebagainya, kita dah mudahkan dalam satu penulisan lah. Okey. Ujung-ujung kita santai-santai sikit tadi, saja bergurau. Kita sebut nama kawan-kawan yang lain supaya audiens yang sedang menonton episod kali ni The Patriot Podcast The Patriot boleh kenal lah nama-nama penulisan yang lain, walaupun mereka mungkin taklah se-famous sahabat kita ni kat depan ni. Tapi apapun, saya rasa ini adalah perkongsian yang menarik untuk episod kali ni. Baru pengenalan, sebab saya tak nak tanya lebih dalam, sebab Dr. Zamir ni bukan kali terakhir dia bersama kita kalau panjang umur lah. Selepas ni dia akan ada episod, kita akan jemput dia setiap bulan sekali atau 2 kali untuk berkongsi topik sains. Dia akan jadi tetamu tetap kita. Jadi kalau ada yang nak tanya macam bengang, apa sahaja Helmi tanya soalan on surface je, sabar. Sebab kita ada episod yang akan datang, kita akan fokus topik-topik tertentu. Kalau macam multiverse tadi kita cakap, kita akan ada satu episod memang special pasal multiverse. Ada satu episod pasal planet-planet, ada satu episod pasal dimensi, yang saya rasa antara topik menarik yang mungkin kita akan bincangkan dalam episod yang akan datang. Jadi saya nak akhiri episod kali ini dengan ucapan ribuan terima kasih pada mereka yang terus setia menyokong The Patriot Podcast, usaha kami untuk mermahainkan ilmu-ilmu untuk anda dekat luar sana. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum.